Air tangan chef 25 tahun. Saya belajar dengan orang Mesir, Pakistan, Syria. Wow. Mana saya combinekan tiga dia tu, hari-hari ada. Sampai kenyang, sampai terbaring. Air tangan chef ni memang berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita ada roast chicken dengan nasi makrubah kambing. Saya bekerja di Saudi. Oh, Chef berpengalaman dekat Saudi Ya, saya Baik. belajar dengan orang Mesir, Pakistan, Syria. Wow. Mana saya combinekan tiga dia tu, dapatkan satu resepi nasi makrubah kambing dendek. Nasi makrubah ni maknanya nasi terlangkup. Itu kita terlangkupkan nasi tu, kita tengok dia punya portion atas ni, dia kita ada bubuh sayur-sayuran, baru Baik. nampak dia gempak sikit. Jadi boleh makan dengan ayam juga. Boleh makan dengan ayam. Yang ni nasi apa je? Okey, ini nasi nombor 2, nasi tomato. Tapi dia punya resepinya, saya punya resepi lah. Kalau nak try, kena datang. Ada berapa jenis lauk setiap hari? Okey, 11 jenis lauk setiap hari. Okey. 3 hari tu tak lauk sama, dia kata jangan bertukar-tukar lah. Okey. Antaranya ini lauk apa je? Ayam masak ros. Ayam masak ros. Ayam masak ros ni kena cuba. Sebab Baik. apa dia lain. Ni kari daging kentang. Ikan masak koyak patin. Tempoyak Chef. Ni saya buat pekat-pekat. Yang ni sambal soto petai. Berarti baked prawn with Italian sauce. Kita campur dengan mak sari sikit lah. Mantap. Ini apa Chef? Lepas tu ini steam dim sum. Grilled fish with ketumbar sauce. Ketumbar sauce ni datang daripada Saudi. Chef pengalaman berapa tahun dekat Saudi? Tahun 2016 sampai sekarang. Dekat 10 tahun? Ya. Apa Mantap. ikut musim haji. Baik. Terjemaah Malaysia. Ini omelette pea parade ataupun telur bantal lah. Melayu Telur panggil. Lepas tu yang nasi tomato, saya sarankan pakai kacang sayur. Untuk vegetarian boleh pakai. Itu baru Okey. sup rencahan kambing. Rencahan Ya. Yang ini saya gabungkan dengan Chinese herb, western herb. Ini sup saya punya resepi lah. Kalau nak kena datang cuba. Sebab kita ada ni Oh. red date, keci, gucuk, wangsan, Mantap. kongkoi, gulai lemak lala lah. Okey, Lepas tu dan kita ini? ada rendang tuk. Rendang tuk, Ni kena cuba. Chef juga buat? Ya, ni saya buat. Berapa jam masak ni Chef? Ni saya buat dalam 5 jam. Dia punya daging tempuk dengan dia punya rasa flavor tu. Oh, Terasa. Chef memang orang Perak Orang Perak. Mantap Orang Chef. Tanjung Hutan. Yang itu special, shawarma ayam. Ini Baik. kena datang. Kena try. Kalau Kena tak try, try, rugi. Dia makan dengan roti shawarma. Ya, kita pakai tortillas. Piping dia tengok kita bubur mayonis ada, sos ada. Kita ada macam-macam appetizer. Kita ada Baik. dekat dalam 28 jenis appetizer. 28 jenis appetizer, Keropok, jeruk-jeruk, hari-hari ada. Hari-hari ada. Setiap hari ada kami ni. Oh. Dengan harga RM75. RM75 ni semua. Semua. Makanlah apa saja makan sampai apa. kenyang. Sampai kenyang, sampai terbaring. Aneka ikan bakar. Ikan Kita bakar. ada ikan tenggiri, kita ada ikan pari, Okey. dan kita ada ikan mambung. 4 sos type lah. Kita ada Okey. mint sauce, kita ada ayam asam, kita ada black pepper, kita ada mushroom sauce. Ini untuk makan dengan kambing ah. Kambing dengan ikan bakar sekali. Lepas tu kita ada fried noodle, ipoh kotiam. Wow. Jarang-jarang hotel buat tu. Bukan Penang ni, Ipoh Mali, Ipoh Talas Sombong. Mali. Yang ini kita punya stall asam laksa. Pening punya. Ini ambil Penang punya asam laksa. Pening punya, baik. Buat live. Customer ambil sendiri. Maksudnya nak celur sendiri, bubur kuah Ya, sendiri. celur sendiri ni. Baik. Nampak pekat kuah. Dia punya ikan tu. Oh. Ikan-ikan dia ni Kalau ipoh dia mesti kering je kan? Dia kering. Kering Telur ni dah dibasuh je, makan tanpa was-was. Yang ni memang order baru dia masak ah. Customer datang tu kita dah masak dah. Kita buat panas-panas lah kan. Kalau dah habis kita top up lah. Ada sawi sikit. Fish cake. Satu kita ada kotiau. Kotiau ni kita tak boleh terlampau ramai kacau lah. Dia hancur kan. Tengok lambung dia. Apa beza ipoh dengan Pening punya char kway teow? Beza dia daripada dia punya ramuan dengan dia punya ni lah. Macam Penang kan dia kalau banyak pakai arang. Ya. Yang ni kita pakai dapur gas. Ya. Siap. Okey. Oh. Panas-panas makan jadi je Dia apa ni je? Kita ada cucu udang. Dan ada kuih-kuih je kat dalam Ada pula udang Kita macam-macam ada je. macam-macam dekat dalam 25 jenis dessert dengan kuih lah campur sekali. Datanglah ramai-ramai ke Hotel Crystal 15 Brickett Tower Regency, air tangan chef 25 tahun. 25 tahun. Ya. Baik. Kita berada di Kingston Hotel. Dia terletak dekat Tower Regency. Hidangan desa Pak Ayub, air tangan chef dah 25 tahun. Sangat lama masak dekat Arab. Okay, jadi menu pertama yang kita nak cuba adalah nasi maklubah. Dalam nasi tu pun ada kambing, dekat luar tu pun ada kambing. Okay, jadi kita nak cuba nasi dia dulu. Nampak sungguh menyerakan. Ni memang air tangan chef ni. Bismillah. Air tangan chef ni bukan main-main. Ini kambing dia. Bismillah. Dia ada ayam bakar juga. Yang chef tu bawa seekor-seekor tu. Makan dengan ayam. Bismillah. Bukan biasa-biasa chef ni.
Dalam nasi ni pun ada kambing lagi. Lamb shoulder. Bismillah. Buka puasa kat sini puas hati. Air tangan chef ni memang berbahaya. Nasi ni jadi. Bismillah. Ayam dia pun sedap. Lembut ayam dia. Bismillah. Sedap gila nasi makrubah ni. Kita nak cuba shawarma. Ini shawarma ayam yang chef tu bakar panas-panas tu. Dalam dia ada salad. Uish, rambang mata kalau datang buka puasa kat sini. Macam-macam ada. Bismillah. Sesuai untuk menu diet. Bismillah. Kita nak cuba kambing golek pula. Ini kambing golek. Oh, siapa tak suka kambing golek? Saya kalau pergi buffet Ramadan, mesti cari kambing golek dulu. Bismillah. So, perapan dia sangat-sangat syahdu. Makan dia saja pun dah mantap lah. Bismillah. Lembut. Lembut gila. Kemudian ada 3 sos. Black pepper sauce. Bismillah. Okay, ini mushroom. Bismillah. Mushroom lagi pekat. Dan last sekali mince. Bismillah. Barang jadi bro. Oh, nasi putih pula dia ada 11 jenis lauk dan sentiasa bertukar. Setiap hari menu yang lain, lauk yang lain-lain. Okey, dan ada juga ni kuotiao goreng, banyak sangat saya nak rasa sikit. Ini kuotiao goreng Ipoh style. Bismillah. Ipoh punya kuotiao memang tak boleh buat bincang tu. Tak boleh challenge dekat negeri lain. Ipoh the number 1 in Malaysia. Menu terakhir kita nak cuba, ya Allah, tengok kuah asam laksa dia pekat melekat, tengok ikan dia. Dalam dia komplit. Dia ada nenas, dia ada timun, dia ada bawang. Asam laksa ni memang ala-ala macam Chinese style lah. Korang jangan takut, dekat Ipoh ni banyak menu-menu Chinese style. Oh, tengok tu. Nampak pun menggiurkan kan? Betul tak? Mudah-mudahan puasa makan laksa memang sedap. Bismillah. Menu paling A sekali. Siapa suka asam laksa, saya kata menu pertama yang korang kena makan kat sini adalah makan ni. Tengok tu. Korang tengok dia punya tekstur laksa ni. Dia pakai laksa licin. Dia ada nenas, ada timun. Makan Bismillah. Ini barang jadi. Bismillah. Okey, tengok ada cucur udang digoreng panas-panas. Kemudian dia ada beraneka jenis kuih, ada beraneka jenis dessert, macam-macam jenis. Bermula daripada 21 hari bulan Februari sampai 17 Mac. Puasa ketiga atau puasa keempat sampai 17 hari bulan Mac. Nanti harga kau boleh check dekat poster. Tengok dekat poster. Kat situ dia ada nombor telefon semua. Jadi kau nak booking ke, nak tahu harga dekat poster lah. Jangan lupa datang ke Hotel Buffet Ramadan Hidangan Desa Pak Ayub, Kingston Hotel, Tower Regency Ipoh. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.